Okey, sekarang ni kita nak pasang lah. Kita nak pasang. So kita akan letak build plate ni. So ni size dia lah. Dia punya build volume dia 256 kali 256 kali 256 lah. Dia agak besar juga lah. So kita nak letak dulu dia punya build plate. Dia mudah kita nak letak sebab apa? Sebab dia dah ada jig dia dah. Dia punya jig dia, kita masuk saja build plate ni kat jig dia. So dia duduk elok lah. Duduk elok. Okay. So sekarang ni kita nak pasang. Letak dulu base dia ni. Okay, kita angkat yang ni dulu. So kita letak yang ni dulu. Okay. Lepas tu kita letak yang ni. Yang ni nak masuk dia kena miring sikit lah. Miring sikit macam ni. Kemudian baru kita slot masuk. Okay. So macam ni dulu. Alright. Kemudian dia minta kita pusing. Tak tertolak ke depan. Kemudian buka Y cover ni. Y cover ni dia clip kat sini. So dia minta kita mana nak klip mana ni. Okay. So tarik slow-slow, keluarkan. Okay. Kemudian kita kena screw ni. Ada beberapa point kita kena screw lah. Ikut dekat label yang dia buat bulatan warna hijau ni. So kita screw dulu. So screw dah ada, kita screw dulu lah. Guna Allen key. Yang ni kita nak screw antara platform ni dengan frame ni lah. So semua dia ada 10 lubang lah. Kita nak kena screw dekat dia punya landasan dia ni. Rail dia ni ada apa nama, so kita screw lah. Ok, next kita terbalikkan. Balikkan dan kita nak pasang dia punya plug. Plug untuk motor. Dah. Ni dah 3D printer. Ok, kita nak pasang plug untuk. So dia dah tagging dah. So jangan cabut lah tagging dah. Ni kuning. So ni hijau, ni putih lah. Jadi yang kuning ni akan melalui sini. Ni ada laluan dah. Alright. Stop. Okay. Alright. So kita akan pasang lah. Pasang dia ada USB sini kan. Masuk USB tu. Okay. Connect. So yang ni putih dengan putih. Dia jangan menekan-nekan ya. Jangan menekan-nekan ya. Jangan menekan-nekan. Tak suka menekan-nekan. So slow je. Okay. So yang terakhir putih.
yang terakhir kuning. Kuning ni kita dressing dulu lah. Dressing bagi elok-elok. Dia duduk dalam dia punya slot wire. Dia tak mau. Dia tergulung-gulung. So kita akan masuk dia punya sini. Okay. Alright. Siap bahagian ni. Okay, next kita akan pasang ni. Dia punya push wiper. Dia nak cuci. So kita akan pasang kat ujung ni lah. Kita akan pasang kat sini. Dia ada slot dia masuk. Mana? Okay, so dia ada slot dia. Dia dah masuk kat sini. Slot dia kat sini masuk. Kemudian kita akan screw lah belakang ni. Kita akan screw belakang ni. Kemudian kita akan pasang external spool. Kita akan pasang external spool dan juga tube. Okay, kat atas ni external spool dengan tube. Jadi kita pasang. So kita dah pasang dah dia punya ni spool. Untuk kita nak letak filament. Letak filament kita dah pasang dah. Tube kita dah pasang dah. Kabel organizer sekali dengan kabel untuk heater dengan nozzle. So ingat yang tu saja. Asalnya yang tu saja kot. Jadi untuk video ni saya tunjuk cara kita nak unboxing dan juga kita nak pasang sahaja. Kita nak pasang sahaja. So untuk video yang akan datang kita akan tunjuk macam mana dia nak running. So inilah dia Bambu Lab A1 daripada Bambu. Okay, terima kasih banyak. So jumpa lagi untuk video yang akan datang. Ciao.